Assalamualaikum. Daripada Nur Permai petang ni, kerajinan kita. Actually saya dah lama, quite some time tak buat yogurt So hari ni saya nak buat yogurt. So bahan yang diperlukan adalah yang ni saya gunakan susu Magnolia. Biasa guna Good Day Good Day full cream ataupun fresh milk full cream. Tapi tak ada jenama ni, saya cuba je. Kita beli yang susu UHT. Yang ni yogurt Magnolia plain yogurt satu kotak susu, dan saya tambahkan 4 sudu makan full cream Dutch Lady, just nak bagi dia thick lah. Kalau ikut resipi biasa kita panaskan susu and then bagi dia cool down, tapi yang ni saya pernah cuba tanpa pemanasan, should be fine. Kita sebab susu ni dia dah pasteurized so tak ada bakteria dah. This one is fresh from the peti kita bawa beli. This one also sterile, sepatutnya sterile. So kita just mix them together, and saya nak cuba option yogurt dekat periuk lama saya ni. Tapi kalau kita tutup dan kita letak di tempat yang gelap dan kering for semalaman pun tak ada masalah. Pernah cuba dulu, should be fine. Tapi hari ni saya nak gunakan periuk lah sebab tak pernah try lagi buat yogurt. Nanti kita share hasilnya. Okey, setelah 8 jam berlalu, jom kita check kita punya yogurt. Dia yogurt maker tu yang dia 8 periuk yang bahagian setting yogurt ni, dia suam-suam lah. Susu tu suam. Tapi sebenarnya kalau kita simpan dalam ais box biasa pun boleh. Dalam apa-apa bekas bertutup pun dia jadi je. Tapi okey, kita boleh nampak dia punya tekstur menarik lah. Pekat, elok kan, thick macam tu. So yang ni kita dah boleh ambil dan simpan dalam peti sejuk lah. Consume dalam masa 14 hari. Dan sebahagian daripada dalam 4 sudu kecil ni, 4 sudu ni boleh jadi starter untuk kita just beli susu je lah. Susu dengan susu tepung je. Itulah cara saya buat yogurt. Tak perlu dipanaskan sebenarnya sebab susu tu dah UHT kan. So direct je lah, mix je. Okey, selamat mencuba. Besok kita boleh cuba makan dengan fresh fruits lah. Fresh cherries ke apa-apa fresh fruits lah. Selamat mencuba. So marigold macam Good Day juga. Okey lah. Yang ni saya tambahkan 4 sudu bahan semalam 1 liter susu, 4 sudu susu tepung, dan 1 small cup yogurt. Okey, selamat mencuba. Rasa dia okey, saya try dah tadi. Masam elok lah, tak ada masam sangat. Elok-elok je. Okey, Assalamualaikum. Okey, sekarang saya dah masukkan dalam bekas. 1 liter susu ni menghasilkan 1 kilo yogurt lah. 1 kilo yogurt ni kalau kita beli 20 something dah sekarang. Tapi bila kita buat sendiri, kita jimat separuh daripada kos. Dalam harga kos yogurt ni termasuk susu semua dalam RM10, RM11 macam itulah. So sebab cara nak buat dia sangat simple, kita just mix 3 bahan and mungkin some cost electricity lah sebab saya guna smart cooker saya ni. Ni sebab nak cuba je, saya dah try cara biasa memang jadi. Perap je, letak dalam bekas bertutup, simpan dalam kedap udara for 12 hours ke, dia akan jadi juga, insyaAllah. Selamat mencuba.